Okay, kita tengok tong gas nak kena tukar daripada hijau ke purple untuk peniaga. Ini adakah ini sikit sebanyak akan rakyat juga yang kena akhirnya? Komen sikit. Sudah semestinya bila bercerita tentang poket dan perut rakyat, so bila kerajaan telah mengawal gas ataupun LPG tong yang 14 kg ni, sebelum ni tong 14 kg ni berwarna hijau, mana boleh digunakan oleh pengguna-pengguna domestik, terutamanya di rumah, dan juga digunakan oleh peniaga dan juga penjaja kecil, dan juga di restoran-restoran. Tapi pada mula 1 hari bulan Mei 2025, kerajaan telah menukar tong-tong hijau ini kepada tong-tong berwarna jingga ataupun ungu, yang mana hanya khas untuk peniaga-peniaga ataupun orang yang tidak menggunakan LPG ni untuk sesuatu perniagaan ataupun komersial. Saya boleh katakan setuju dalam bentuk yang mengurangkan bebanan subsidi, tetapi adalah satu benda yang perlu kerajaan fikir apabila dia menarik ataupun menggunakan tong-tong ungu ini yang tidak mempunyai harga subsidi, yang mana kita faham sebelum ni harga tong LPG yang seberat 14 kg itu dalam lingkungan 26 ke 27 ringgit, tapi dengan tong ungu ni dia melonjak hingga 400% pergi ke 70 ke 80 ringgit. Dan rantaian ataupun domino effect yang akan berlaku apabila bahan-bahan ini dimasak, ataupun untuk penyediaan yang menggunakan api ataupun menggunakan bahan bakar, sudah tentu dia akan melonjakkan harga barangan untuk penyediaan untuk pengguna dan juga untuk pembeli-pembeli bagi peniaga dan juga pengusaha-pengusaha kecil. Dan juga peniaga-peniaga yang di kedai dan juga di restoran juga akan terlibat secara langsung. Kalau kita kaji sebelum ni, pertamanya minyak masak bersubsidi telah ditarik balik dan hanya boleh digunakan oleh pengguna domestik yang tidak mempunyai commercial value, telah ditarik balik, dan peniaga dan peniaga kecil kena menggunakan minyak botol, minyak masak yang saiz botol tu, bukan minyak masak paket yang bersubsidi. Yang keduanya, bila subsidi diesel telah ditarik pada tahun lepas, yang mana kenderaan-kenderaan yang menggunakan diesel terpaksa membayar harga yang begitu tinggi. Yang ketiga, apabila gas LPG ini juga telah ditarik subsidi, kononnya untuk mengawal dan mengurangkan ketirisan penggunaan ataupun salah laku penggunaan gas LPG ini. Dan yang akan datang iaitu petrol subsidi yang akan dikuatkuasakan, yang mana akan menarik petrol subsidi ini untuk kegunaan ataupun berkonsepkan subsidi bersasar. So ini semua adalah satu langkah-langkah yang saya percaya kerajaan untuk mengawal perbelanjaan fiskal kewangan kerajaan. Tetapi dalam waktu yang sama, kita juga kena lihat daripada segi implikasi yang akan terikat dan juga terkena dengan sektor peruncitan, sektor pemakanan dan juga sektor-sektor yang melibatkan tentang minyak masak, petrol, diesel dan sekarang ni LPG. Kerana at the end of the day, yang akan tanggung kos pengakhirannya ataupun end usernya adalah pengguna ataupun pembeli itu sendiri. So saya lebih bersifat win-win situation, dan saya lihat kalau kita ingin menyelesaikan isu yang sebegini untuk kita kurangkan subsidi ataupun buat subsidi berdasar, kenapa kerajaan tidak memikirkan untuk satu rejim teks yang baru untuk mengawal perbelanjaan fiskal kewangan negara, yang mana kita mungkin boleh
menerima baik balik semula pelaksanaan GST. So ini yang saya ingin lontarkan kepada kerajaan. Kenapa malu dengan dulu mengatakan GST ini tidak baik, tapi bagi saya GST inilah satu-satunya kerangka rejim teks ataupun pengecualian yang dikenakan, iaitu cukai kepada rakyat dan juga kepada pengguna, boleh kita imbangi dengan kos sara hidup rakyat. So kalaulah kita rasa kita tak nak kenakan bayaran GST sehingga 6% ataupun lebih tinggi, mungkin kita boleh mulakan dengan angka yang lebih rendah, paling minimum mungkin 2 atau 3%, dan selepas itu kita kawal harga barang, dan selepas itu mungkin kita boleh dapat satu harga ataupun peratus GST untuk kita kekalkan untuk tempoh yang panjang, supaya kos sara hidup rakyat ni boleh kita ampung dengan kenaikan harga-harga barang yang sekarang ini lebih bersifat ialah menekan dan juga menjurut perut dan juga poket rakyat. So saya lebih ke situ, dan saya harap kalau boleh kerajaan memikirkan satu benda yang mungkin boleh mengawal balik semua kos-kos sara hidup yang ada, terutamanya pada golongan-golongan yang orang kata terlibat dengan isu-isu subsidi yang telah dikenakan oleh pihak kerajaan, yang telah ditarik balik oleh kerajaan atas dasar subsidi bersasar. Wallahualam.